قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه الحاكم. Artinya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda ia, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelimanya, saling memarahi. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Kita masuk hadis yang ke-8 malam ini daripada kitab 40 hadis peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Dalam hadis yang kita dengar daripada Nabi SAW tadi, ada 6 perkara, 6 jenis penyakit yang akan melanda umat akhir zaman. Penyakit ini adalah penyakit umat yang dulu ada dah wabak ni, dan akhir zaman Nabi kata akan ada pula. Penyakit ni akan ada pula pada akhir zaman, wabak ni akan ada pula. 6 jenis penyakit, 6 jenis virus yang kalau kita pergi di hospital tak boleh berubat. Kerana penyakit ni penyakit yang dibangsakan daripada hati, yang dibangsakan kepada roh, bukan jasmani. Kalau kita sakit yang dibangsakan kepada jasmani, kita boleh berubat lah. Di hospital boleh, di klinik boleh. Klinik tak jadi, dah selesai. Session tak ada obat, boleh pergi farmasi. Tak jadi juga doktor pakar. Tapi penyakit yang dibangsakan kepada hati, tak boleh nak berubat. Kerana pakarnya, doktornya tak duduk di hospital. Doktornya ulama-ulama dah duduk mengajar, tutur guru duduk pesang. Membacakan hadis-hadis Rasulullah, ayat Quran. Itulah cara nak berubat penyakit jiwa. 6 jenis penyakit. Yang pertama Nabi sebut al-ashar. Bila Nabi sebut 6 penyakit ini, mana penyakit yang lama umat yang dulu ini kembali akan mengenakan umat akhir zaman. Sahabat tanya, penyakit apa ni? Nabi bilanglah satu-satu. Yang pertamanya al-ashar. Al-ashar maknanya terlampau banyak seronok, terlampau banyak suka. Seronok tak dilarang oleh Islam, suka tidak dilarang. Al-ashar ni berlebih-lebihan seronok. Terlampau nak kepada gembira, nak kepada bersukaria berlebih-lebih, berdoa lalu. Ini yang dilarang oleh Islam. Dan yang berlaku sekarang bukan kata lebih pada seronok, melampau batas. Lebih daripada hak dah melampau batas. Di bandar, di kampung, di hulu, di hilir habis. Majoriti manusia umat Islam nak kepada seronok. Kalau ada main di Patah Batu Buruk, Kuala Terengganu, Pak Ulu kalau berang pun turun. Nampak? Kalau orang ngajar kampung ni lagi, ini terlebih nak seronok. Ratus batu pergi nak main, nak kepada main, terlampau lebih pada seronok, sehingga keseronokan menjadi matlamat daripada hidup.
Ibadat ini menjadi sampingan dan setengahnya dah ibadat langsung kerana seronok. Main bola, api kapung Kapung mana tak ada main bola, kapung tu dah ada tamadun. Semua kapung ada. 11 sebelah, 9 sebelah, 7 sebelah, 4 sebelah, seorang sebelah. Ada berapa? Mesti ada. Daripada hak senior ni, skuak harimau, skuak singa, skuak ke, semua ada. Skuak bawah 16, atas 16, bawah 14, bawah 8 tahun, 65 ke atas, hak dekat nak bahan tanah ke atas. Ada belakang tu baru bola. Dah sebut lagi badminton. Baru bola. Berpuluh-puluh kelab dah ada. Macam-macam. Itu baru bola. Kategori umur. Dah agak dah. Main veteran. Ambo dah main dah bola, dah mula awal dah. Ada veteran ada. Boleh 40 tahun ke atas. Oh ada, tak apa lah. Main sikit lah. Nampak? Hak 65 warga mah ada. Warga karat dekong. Ada juga. Macam-macam. Tak? Macam-macam piala. Itu baru sebut bak bola. Tak masuk lagi hal lain. Badminton tak masuk lagi. Tak? Maknanya hebatnya keseronokan umat Islam di zaman. Hebat. Sekolah mesti ada padang. Padang bola mesti ada tianggo. Tak ada tianggo bukan sekolah. Pasal masing-masing nak masuk dalam go. Tak? Pergi tengok ada bola lawan di Kuala Lumpur pergi. Orang sini tak tahu. Kalau orang Kuala Terengganu catat apa? 485 km. Rumah dia dengan surah 4 lakah. Dah lapar. 4 kali lakah jumpa tangga surah. Dah lapar. 485 km. 3 kali belok tengah jalan. Giri. 2 kali mutar. Giri. Muka coteng ni. Macam anak beruk. Tulis pula atas dari peteh. Terengganu peteh. Hitam putih. Belah hitam, belah putih. Sebuah pas coteng ambil muka. Kepala cukur botok. Berhenti di Kemamang Pesang. Tuan Kedah Kemamang. Ingat atu pocong sebuah bah berhenti. Itulah terlebih daripada seronok. Jumpa di Kuala Lumpur Bukit Jalil. Hak dini kuning sebelah, hitam sebelah. Tulis atas dari kejar yuk kejar. Molek dah. Jumpa dengan cicak Terengganu. Kejar cicak. Itu lebih berdoa lalu melampau batas. Jadi hilang martabat manusia, turun ke martabat hayawan. Dapat jadi binatang. Nampak? Main bola punya pasal, jadi macam hayawan. Jadi macam binatang, dah erti benda. Tak ada semayang, tak ada apa. Tak? Dia tak main. Dia peminat. Itu baru sebut bola. 3 hari dah habis kalau sebut. Ni seronok yang berlebihan. Bergembira sangat. Dah masuk hak hiburan, baru bola. Siapa ada kelab penyokong Manchester United? Tubuh kelab. Baju merah. Belakang tulis David Beckham. Diratik pun pakai baju Manchester United. Nak diratik. Maya jemaah. Manchester United juga. Berat dah umat Melayu. Nampak? Berat nanang dah. Siapa gitu semua? Nampak? David Beckham tak benar dia. Nampak? Dia bodoh-bodoh ke diri. Memberi sokongan. Saya nak sebut sedikit. Itu baru sekebab bola. Seronok yang berlebih-lebihan. Dan dengan anak isteri tidak ada ke arah kebaikan-kebaikan, mereka nak seronok. Cara mana nak seronok ke anak isteri? Layan ke anak isteri berbagai-bagai keseronokan. Akhirnya kita lala daripada Allah. Duit habis kepada perkara-perkara lara. Nak beri derma untuk sumbangan perjuangan Islam, tak ada. Ada gitu rasiat. Bagian perjuangan RM1. Bagian di rumah home theater 13,000. Faham?
TV hak 35 inci, bomba, boleh padam api sekaligus. Nampak? Berat. Masjid Seria lah, takut orang kata sangat. Seria pun berkeduk kali BT. Nampak? Banyak repang kali gambar agung. Kalau hiburan Allahu Rabbi. Kerana nak molek punya pasal. Dah cukup. Speaker ada dalam kereta, kena kuat lagi. Mesti kena booster, power amplifier. Padahal nak dengar ceramah nampak? Bukan nak dengar ceramah. Kalau masuk booster, bukan Syahrilong lah, Siti Nurhaliza. Faham? Kalau masuk dengan power amp, memang tak senonoh lah. Benda lain nak dengar tu. Habis beribu-ribu. Ada yang tak boleh kita nak letak barang dalam buk kereta dia. Buka bonet kereta nak letak barang tak boleh, pasal speaker penuh. Sutik speaker 19 inci. Nampak? Subwoofer 800 dutir. Minus TO lah. Nampak? Ada PC. Hak gitu tak apa. Kerana keseronokan semata-mata. Allahu Rabbi. Dengan anak isteri seronok, bawa sana makan ni sini, makan ni situ. Anak-anak jahil daripada ilmu agama, tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal Rasul. Tak ada hak. Kira seronok. Minta supaya isteri doktor benarkan isteri dia turun daripada hospital, kerana nak tengok malam ni juga tandingan akhir Akademi Fantasia. Minta biar doktor sains yang tengah sakit biar dapat keluar daripada hospital. Nampak? Yang paling tua pergi hadir ke konsert apa benda ni, TV3 di Johor Bahru, 91 tahun umur. Tolak dengan kursi roda. Nak pergi juga 91, cucu tolak buat pergi. Nampak? Karnival TV3 Johor Bahru, 91 tahun. Pergi lagi dah 19, kaki tak kata. Faham? Nampak? 91 cucu tolak buat pergi. Patut tolaklah lokang yang matu. Dia mampu situ tulis. Siapa nak pergi lagi? Nak. Dia 40 ni tua dah lah. Tak ada dah hiburan 40. Orang tua dah. Orang mati dah 40 ni. Orang putih je. Life begin at 14. Kehidupan keseronokan bermula dengan umur 40. Hak tu Bush. Hak tu Bush punya. Bill Clinton punya tu. Kita ni orang beriman. Ulama' tasawuf kata, An-nas idza balagha 20 yuqalu lahu syah. Manusia itu bila sampai umur 20 tahun, maka dipanggil dia orang tua. Umur 20, orang gelar orang tua. Wa idza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Bila sampai 40, maka digelar mayat. Mayat belaka dah kita ni. Tapi mayat tu bojek ingat lagi. Faham? Sikat coking apa ni. Umur 68. Faham? Cucu ngaji pondok akan terbang. Nampak? Tok Kim minyak air penuh. Duk sikat ingat lagi. Nampak? Nyanda duk atas Vespa. Masuk kelab Vespa seumur hidup. Cucu dia kata, Tok Kim aku tu. Allah, Tok Kim gitu. Tok Kim Astro. Macam-macam dah. Allahu Rabbi. Dia tengok budak-budak muda di surah di masjid, dia tua dah. Baru ni beratur buah. Kemarin dulu siapa kita lugar tengok. Vespa. Motor Vespa lah. Motor skuter. Penuh. Tak rumah. Allahu Rabbi. Bukan muda-muda. Kening tutup mata ni. Kena selak kening lah. Nampak. La ilaha illallah. Kalau 18 ala kulli hal menasabah. 25 nampak okey lah, kita pun dah rasa geram. Tua nak mampu. Atas belakang ni berolang sekor gambar umur 75 tau. Sekali sikat 18 lah dulu. Allahu Rabbi. Ini nak kabar menyakit ni. Berseronok. Dah arah daripada Kuala Lumpur kata ni di Kuala Terengganu berarak ini. Dia kata Johor Bahru pula berarak tak kena pula. 2-3 hari kan mampu hektar. Apa? Bang mau jatuh nombor 5. 2-3 hari pula mampu hektar. Habis gitu.
Orang dah tua dah, masuklah kelak masjid, masuklah kelak surau. Tak, ahli surau seumur hidup. Ni ahli Vespa seumur hidup. Tak, kalau mati ambil magak Vespa, buah tak kubur. Orang yang terlampau berseronok sampai melupakan akan perintah-perintah agama, inilah orang yang dapat catatan amalan daripada pihak belakang, na'udzubillah, ataupun daripada pihak kiri. Orang yang berseronok tidak melampau batas, berseronok kerana nak hiburkan hati, hati terhibur, letih beribadah, letih berjuang, maka kita boleh berseronok sekodok-kodok patut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Maka ada pun orang-orang yang diberi catatan amalannya daripada tangan kanannya, maka mereka inilah orang-orang yang akan dihisap dengan jalan yang sangat mudah. Ini orang yang bertuah. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang menerima suratan amalan daripada tangan kanan. Tuhan kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ini pasti akan dihitung, dihisap, dikira dengan hisap yang mudah, hisap yang sedikit. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia apabila menerima berita gembira daripada Allah bahawa dia ni orang yang bertuah, orang yang bahagia, dapat suratan amalan daripada tangan kanan menunjukkan calon ahli syurga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan bersorak gembira menunjukkan keputusan itu kepada kaum keluarganya di padang mahsyar. Bangga dia. Nampak? Itu baru kita nak bangga. Nak berasa hebat, dapat CJ daripada tangan kanan. Ni baru kita nak gong, nak breakdance pun tak apa dah. Pasal apa? Tuhan jamin dapat kot tangan kanan CJ. Hak CJ dunia tak ada jaminan. Nampak? Tak ada jaminan. Jangan kita nak aku boleh master. Dah dia boleh master jual benjol, jual burger. Tak ada jaminan. Yang jamin dah, yang dapat surat sijil kut tangan kanan. Tak kira mu orang nyadaknya ke, mu seorang arkitek ke, mu orang rendah ke, mu orang tinggi, mu tak ada akademik sedikit pun, mu ada PhD, dapat sijil kut tangan kanan, orang yang bahagia, orang yang selamat. Kita tambah yang kedua. Yang pertama, gembira tunjuk kepada kaum keluarga. Nampak? Bersorak balik kepada keluarga. Keluarga di padang mahsyar masing-masing berbangga. Ni anak saudara aku ni, pak saudara aku lah ni. Orang berbangga kerana kita dapat sijil daripada tangan kanan. Hak tu baru kita nak bangga. Ni bangga hak datang dunia bangga. Nampak? Ni nak pergi belajar universiti. Pakai atas sebuah bah lapang terbang. Habis naik toki, tok nyuk, tok nyik, tok ceng. Balik ngaji lah 5 tahun. Tak, dia boleh gaji besar 4 tahun dah balik kali tengok toki. Ada benda-benda. Dia lupa diri dah. Dia dah senang dah. Tak, gitulah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Na'udzubillah. Dan ada pun orang yang diberi suratan amalannya daripada pihak belakang. Sijil kelakuan amalan kita dalam dunia Allah Ta'ala Tuhan beri, malaikat beri ikut belakang. Fasawfa yad'u subura. Dia akan kata kebinasaan. Dia akan ucapkan lafaz kebinasaan. Dia akan kata celaka dah aku hari ni. Bahan tanah dah aku hari ni. Punah jahanam dah aku hari ni. Ini orang yang sial. Orang yang celaka. Orang yang tidak bertuah. Orang yang tidak sejuk perut mak dia mengandung kerana terima buku amalan daripada pihak belakang. Ini alamat sial, alamat syaqawah, alamat tidak beruntung, alamat tak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Beri ikut belakang. Dia kata punah dah aku hari ni. Rosak binasa dah aku hari ni. Sebab apa?
Dulu innahu kana fi ahlihi matrura. Dia ni dulu bersama keluarganya di dalam dunia, tak ada kerja lain. Kerja dia masrura, nak berseronok je. Kerja dia nak bergembira bersama anak bini saja. Dia tak peduli surau, tak peduli masjid. Orang nak buat masjid, orang nak rombak masjid, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku jalan, kedai aku laku sudah. Aku buat kerja aku sudah. Tak ada perasaan apa-apa. Ini kira nak happy dengan keluarga dia. Boleh gaji, bawa anak bini makan sedap balik. Surau, masjid, balasah, tak ada. Tak ada kena-mengena. Aku bukan AJK surau. Aku bukan AJK masjid. Mu nak buat lah. Aku dah cara ham. Dah, ada juga jenis lagu tu. Dia kira gembira. Ada yang gembira sampai dah semayang. Dah semayang. Gembiranya, berseronoknya, berpestanya. Nampak? Baru ni kita mari dia buat dekat Kuza Fanfare. Nampak? Sekarang ni dia buat dekat Kusten, depan pada Kuza pula. Nampak? Jadi lari buah Fanfare tu dak lari jauh lah. Masuk dalam Kuza pula. Semua tokek tapi lah tu. Mai jalan Kusten pula ni. Dalam Kusten pula sempena convocation. Kali ketiga, tak apalah. Ada pesta lah pula. Nampak? Dia nak main saja. Jadi hati ni minat main dia, tak ada masalah. Kalau dah minat, dia rumah dia lagi. Nampak? Hak Tuhan nak pelihara. Allahu Rabbi. Orang yang macam ini, tempat dia sa'ir wa yasla sa'ira, dia ni bukan saja menjerit aku hari ni punah, aku hari ni binasa, aku ni rasak. Wa yasla sa'ira, dia akan dibakar di dalam api neraka sa'ir. Na'udzubillah. Masuk api neraka, gembira sangat. Siti Nurhaliza kerajaan Terengganu bayar 90,000. Nampak? Menyanyi 9 lagu. 90,000. 10,000 selagu. Siti Nurhaliza. Nampak? Tu baru Siti Nurhaliza. Kalau Siti Hasmah, berapa selagu? Faham? Allah Rabbi. Rakyat nak makan kedarah pun payah. Piti payah. Dia boleh bayar 90,000 ke Siti Nurhaliza. Suruh menyanyi, suruh undang bala daripada Allah. Suruh buat perkara yang dilaknat oleh agama. Bayar 90,000. Nak dosa daripada Allah, nak kemurkaan daripada Allah, sanggup bayar 90,000. Itu duit kerajaan. Kita silap dah bos posen dalam parking, nampak? Di taman kita 50 riyal. Tapi kalau orang nyanyi bayar, dia sanggup bayar. Ini kata puak munafikin. Puak munafik. Kalau benda-benda yang baik dia marah, benda-benda yang maksiat dia suka, dia galak. Tak? Kalau 90,000 bayar ke ulama boleh tahan kira. Mari ceramah 3 jam. Ni sejam je, 90,000. Sejam je. Nampak? Ulama mari ceramah boleh 50 riyal. Dah ingat beri pula. Faham? Minyak 40. Faham? Dah bonzer makan macam mana? 2 pinggang seorang. Habis 50, 90, jeng balik. Faham? Bukan kita lah, kat lain lah sebut. Nampak? Kalau orang jom ngaji, bagi gula. Orang jom ngaji, tu guru Quran, gula sekali. Bila tu? Tamat ngaji. Baik nong. Sekali gula. Anak kita boleh tamat ngaji. Buku dengan kertas dia. Gula sekali, buku dengan kertas dia. Ubur repi pula ada bunga 2 butung. Faham? Tok guru tu ingat ke kain buat jubah. Buka gula sekali. Binawe punya anak murid. Jadi kalau agama kelas murah. Nyanyi 90,000. Itu manusia. Kerana nak keseronokan. Keseronokan yang mengundang bala bencana. Allahu Rabbi. Banyak nak seronok, banyak nak suka, akhirnya kita bertemu dengan duka. Budak-budak muda, cara dia dengan berlomba motor. Lala cara tu. Kita orang tua-tua dengan televisyen kita, macam-macam cerita ada.
TV 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Nak tengok orang nyanyi punya pasal. Balik lagi ada drama pula. Jangan lupa. Belang-belang tengok. Nak tengok drama pula. Pening gitu ke? Tak ada masa dah baca Quran. Pasal hiburan terlampau banyak. Al-Asyar banyak sangat keserokan. Tak. Orang dulu rumah dia pelita ayam. Ambil kain buruk, orang cerita letak dalam lemak, lepas tu cucuk jadi nampak Quran. Boleh baca 4 juzuk, 5 juzuk semalaman. Kita cerah menegang rumah. Dalam garis kereta 2 hotel. Dalam bilik air cerah, dapur cerah. Dalam akuarium pelawar hang 3 hotel. Faham? Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca. Jadi kita jalan rumah orang Islam ni, mana ada? Dulu dengar. Dari jauh dengar innal ladzina amanu. Dengar dah, baca Quran rumah ni. Tak, di rumah ni rumah ni surah Al-Baqarah. Di rumah ni Al-Ankabut. Nah, ni jauh tu dengar dah. Degung. Tengoklah rumah tu imam. Michael Jackson. Pergi depan sikit bunyi keceng. Janet Jackson. Rumah tu bila? Munah jana bi. Lagu punya bahasa tinggi ni spekang ni. 5 ni rupa dalam. Nampak siap dengan miring dengan apa. Nak sedap ni. Habis dah ditawang oleh lagu. Habis kan ni lagu habis dah. Nampak? Siapa tulis dalam surat khabar, ibu bapa mahu anak-anak dia jadi macam mawi. Salah seorang peserta Akademi Fantasial. Anak dia biar jadi macam mawi. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia ni dulu warak, dulu mengaji Quran tapi tak jadi penyanyi. Ni yang kita nak. Orang nak begini, dulu penyanyi, sekarang main Quran pula. Ni baru contoh. Tidak. Dulu je main Quran. Sekarang ni tambah dah ke agama, nak ke berjoget penyanyi pula. Kita nak anak kita jadi macam ni. Apa benda pun je mok lagu tu. Nak suruh anak jadi penyanyi. Tak ada baca Quran, okey, jalan semua. Kalau ada pun tak pergi. Nampak? Lailatan nisfi min Sya'ban. Malam separuh bulan Sya'ban. Habis mari. Yasin. Tu bi habis Hak dah haji mari surah mari. Hak dah kena surah Yasin, kedek surah Yasin. Pukul 4 tengah tu siap mandi dah. Tepung. Apa? Malam ni tu kobok. Baca Yasin. Masjid marilah. Dah haji mari. Pakai piyah dah sabar sikit arang muka dia. Dah haji pakai piyah. Tak? Jadi muka macam ayah ping pakai piyah. Mari. Pasal nisfu Sya'ban. Ni geng-geng sandiwara lelaki ni. Drama swasta. Nampak? Dah baca dah Quran ni. Ada? Rumah orang baca Quran. Tak tahu? Ada gitu lah. Minoriti. Majoriti dah baca lah. Nampak? Rata-rata kampung. Kau besar rumah, kau dah baca Quran. Kau balik rumah, kau dah baca Quran. Kau banyak garis, kau tak ada Quran. Tak ada. Kalau ada orang baca Quran rumah tu, ada anak mampu gerah. Kalau dok pak dia nak mampu, mak dia baru panggil baca Quran. Minta tolong dia, Cik Imam, pasal mak nampak memandang baca Quran ada. Kalau baca Quran, ada pada mati. Nampak? Kalau segak, tak ada Quran. Tak ada Quran lah. 365 hari, sehari baca Quran. Hari mak nak mati. Hari lain, 364, baca apa? Hari yang metro. Hak tu lah. Nampak? Kena baca lah surat khabar. Quran tak baca dah. Kalau ada baca Quran, ada orang tak mampu, itu sudah menjadi lazim dah ni. Orang pelik, kalau rumah dia lagu apa? Gergung-gergang. Hari ni kita lalu dengar orang mengaji bengok. Kalau dekat nak mampu dah. Mati dah. Barang tanah. Baru nak baca Quran. Ada tak? Lepas tu ngaji atas kubur dia pula. Masih ni dia tak ngaji Quran. Orang ngaji atas kubur dia pula. Tak apalah masalah, tapi tak patut lah. Patut kita baca lah dulu. Jangan agak orang ngaji kubur kita. Tak? Kita tak baca Quran. Orang ni ngaji kubur kita pula dah. Tak nampak jalan. Pernah dengan
keseronokan yang melampau batas, hidup semata-mata nak kepada ketawa, nak kepada gembira saja. Ini yang dilarang. Ini yang disebut sebagai penyakit umat yang dulu, menimpa pula akan umat akhir zaman yang ada di depan mata kita sekarang. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda, "Lau a'lamu minal mauti kama a'lamu, lau ta'lamu minal mauti kama a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitun katsira," atau kama qala. Jikalau kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui daripada alam barzakh, apa yang aku ketahui daripada kesusahan orang yang mati, yang ada di dalam kubur, nescaya kamu akan sedikit tertawa-tawa, sedikit hiburan, sedikit keseronokan. Tetapi yang paling banyak bagi kamu adalah tangisan, menangis, takut dengan alam barzakh, takut dengan siksaan Tuhan. Tapi mu tak tahu macam aku tahu, kata Rasulullah, maka mu banyak gembira. Ini para sahabat gembira tak macam kita gembira, siapa lupa-lupa sendiri. Dah, bergegar suara suka. Dah, senario, faham? Bergegar rumah-rumah, kita dengar orang sebelah. Apa ni? Lepas apa pula orang? Orang sebelah rumah senario. Tok dia, dak ni anak dara tu. Kalau tok suka, tak tahu. Macam orang bela polong. 3 buah rumah dengar suka. Pasal gembira punya pasal. Suka gitu anak dara. Papa bertepik dengan ada gak orang buat bini? La ilaha illallah. Nampak? Oh, kita ada buat bini, buku tahuk lesungan. Kemudian yang kedua Nabi sebut tadi al-batar. Al-batar. Al-batar maknanya mewah. Mewah kehidupan akhir zaman. Ini penyakit. Kita ingat mewah ini adalah satu rahmat. Sebenarnya mewah adalah penyakit. Sebab Nabi sebut Da'ul umam, penyakit umat yang dulu-dulu. Nabi kata al-batar. Yang kedua nama penyakit ni al-batar. Al-batar ni penyakit rupanya kemewahan. Kemewahan. Nampak? Nabi tidak minta kemewahan, dia nak kafafah, memadai, mencukupi. Kerana kemewahan itu jarang tidak merosakkan seseorang. Melainkan orang yang dipelihara oleh Allah, kemewahan tidak dapat merosakkan dia. Rupanya kemewahan adalah satu penyakit. Kita ingat kemewahan adalah rahmat. Tuhan sayang kat kita. Tak. Kemewahan adalah merosakkan kita. Kita tengok adik-beradik kita dah lah. Hak pangkat besar, gaji besar apa semua. Tengok dia cakap ni kita lagu mana. Dia buat lebih kurang dia cakap. Nampak? Kerana jawatan dia tinggi. Kalau ada 5-6 beradik tu, ada doktor, ada arkitek, ada tu seorang tu naiknya. Ada ayah kamu. Balik awal. Tarik lembu pula kat sini. Faham? Tak layak mana kalau mu cakap. Kalau ayah long hak Kuala Lumpur, kau dengar. Mu tak cakap kalau kelas ingat lembu tatang tak cakap. Tak ada orang nak pakai. Kerana tidak mewah. Bila mewah apa pakai lalu. Nampak? Berlebih-lebih mewah tak dihirap. Kerana kemewahan dah, maka kita hilang, ditarik balik kelazatan nikmat. Orang yang tidak mewah, orang yang susah, nikmatnya berserta dengan kelazatan. Tengok orang Pangang duduk lautan tau. Dia makan nasi lagu ni, orang asli. Dia duduk atas akar cengang, bukan duduk atas sofa. No, akar cengang ya Allah punggung dia. Hingga penuh air duduk ketik ibu kaki. Nasi dia gaul dengan nyok, campur dengan jering. 2 pinggang setengah makan. Nah, kita 8,000 gaji. Dah habis pinggang. Dah sedap mulut. Dah sedap mulut. Dah hutang orang bagi. Banyak baru nak makan keruk bunyi telefon berhenti makan. Baru nak makan bunyi Assalamualaikum orang mari. Baru nak makan pong-pong mari kereta tembus lari gitu. Dah masuk sikit. Padahal mampu kerah lah kereta gitu. Pasal apa? Tuhan beri nikmat banyak, tapi tarik kelazatan daripada nikmat. Makan udang betul lengan dah siap. Tengok umur orang kaya-kaya kan. Kursi dia 20,000 sofa. 20,000. Padahal Tuhan buat ni kunggung, download pillow. 2 tis orang dah. Tak payah beli kursi. Garanti seumur hidup. Nampak drink lain 10 tahun jaminan. Ni seumur hidup. Nah, orang puan Michelin dulu. Tak payah beli sofa dah duduk. Molek-molek ada. 20,000 dia punya kursi. Nah,
20,000 sehari lah mana boleh duduk atas kursi ni. Tengok. Tak duduk. Tak balik rumah. Tuan rumah tak balik rumah. Mana? Datuk ni, Konpo. Mana Datuk? Pulau Pinang. Datuk ni, Tokyo pula. Dari kursi 20,000 siapa duduk? Ada orang duduk kan? Dah beli buat berjadah apa? Faham? Tak duduk. Bini Datuk duduk dapur. Mana? Dari jom ambil kursi. Ini kata mewah yang tidak memberi manfaat apa-apa. Anak-anak cucu mari nak duduk. Ambil main luar. Boleh. Kotor kursi. Kedeku nak mampu. Patut dah kita dah duduk. Biar anak cucu mari duduk ramai-ramai. Biar dah saya pun tukar lain pula lebih banyak kan. Dah. Tuhan tarik nikmat kelazatan. Nikmat membeli ada, tapi lazat memakai tidak ada. Orang ulu tak kata duduk atas sofa 20,000. Orang sedih tu. Dia duduk atas kursi yang dakai, tak mau turun. Ongik. Bak tu. Tak tahu. Sedap dia kata. Baru kursi yang dakai. Belum sofa 25,000 lagi. Pasal Tuhan beri dia kelazatan bagi nikmat yang sedikit. Kita beri nikmat banyak, kelazatan tak ada, kesedapan tak ada. Sebab tu dah rumah kita curah menerang, boleh baca sejuzuk semalaman Quran dah baca. Dah pasal banyak ambil nikmat. Terlampau mewah. Rumah dah ada menteri 200 juta. 200 juta. Macam mana keadaan nak duduk tak tahu. Nak duduk macam mana ni 200 juta rumah ni. Nampak? Ini terlampau mewah. Rumah kita 20,000 je. Kodok pula dengan berazam. Binawi tu. Ni bapak zalim. Dia dah lah mewah. Rumah kita dah lah dorok cetong. Nyetang dengan berazam pula. Berazam tu kata bukan sodok. Lalu parking saja utuh dah rumah kita. Nampak bergegar bunyi. Inilah. Dia mewah. Kita dah. Dia naik pula harga minyak. Naik harga minyak pula. Tak ada apa-apa. Orang naik 70 cc tak apa. Naik 1,600 cc menengung. Kemewahan. Satu hari katanya Abu Talhah, dia kata syakauna ila Nabi SAW al-ju'a. Kami mengadu kepada Nabi tentang rasa lapar ni, 2-3 hari tak makan ni. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami pun angkat baju kami, menunjukkan lapar kami. Kami tunjuk ada sebutir batu, kami letak di perut. Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam batnahu an hajaraini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Abu Talhah, kami pernah lapar di zaman Rasulullah. Dah tak boleh nak ada makanan, nak makan piti tak ada. Lapar ni, lapar. Ambil batu ikat perut putih orang. Batu bulat tu. Bila letak di perut tekan, itu kurang kayak lapar. Dia macam lewat lolok perut lah. Bukan makan. Batu duduk luar tapi macam duduk lah perut. Dia ikat gitu. Orang Arab dulu. Jadi kita tunjuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, minta lah saksidi ni. Nampak? Batuan kayak Waisyang tak ada ke? Nampak? Lapar ni akak tunjuk batu belaka. Suti-suti seorang ada batu. Nampak? Maka Nabi pun angkat baju Nabi. 2 biji batu ada. 8 hari dia tak makan. Mu baru 2 hari. Maknanya susahnya keadaan Rasulullah. Kita makan Allah Rabbi. Air gelas besar tu gelas. Kalau minum ke anak lembu bahan tanah. Faham? Mu boleh minum. Bapak jin. Bapak jin semua tengok gelas besar tu. Kita boleh minum. Faham? Allah Rabbi, hebat kita. Memang mewah sungguh lah. Ni tengok. Nabi akak 2 biji batu. Nampak? Nabi akak hajarai ni. 2 biji batu. Dah jadi minta orang hitam. Semua lari dulu. Susah lagi Rasulullah. Maknanya lebih lapar lagi. Bila sangat lapar lagi, dah jadi dengan suti batu, dia tambah suti lagi. Perut dia ni. Itulah. Kita mewah. Mewah kita. Dalam bank ada pitih. Dalam kocek ada pitih. Dalam kereta ada pitih. Dalam robok pitih. Pitih dapur ada pitih. Dalam laki jabak pitih. Dalam beg ada pitih. Dalam beg ada gero pula. Macam kak saja. Nampak? 5-60 ping. Macam orang 3 suku. Orang 2-3 ping dia penuh beg. Kalau akak cuy pandang gitu. Nampak? Mengalahkan Al-Kafong. Faham? Mafia tak lawan gitu. Papa penuh. Dalam gitu merasa sok lagi. Takut tak cukup lagi. Banyak dah. Berasa tak cukup lagi. Nak lagi. Nampak? Hak cukupnya tanah bubuk dalam mulut. Orang main cakur bila muka baru tambuk.
Bila tu cakur biar muka, masuklah liang lah. Orang betul ngecok lah, cak dekat dengan muka. Tu no way dah, tak mau fikir dah. Nah, dia tengok orang mati, dia tunggu orang mandi siapa. Dia tunjuk dia ke telok ni, tambuh ni, My V baru. Faham? Pro 2 baru tambuh. 50% diskaun tambuh. Nyak sunyi. Lagi tak mati, lagi berebut. Lagi tak mati, lagi berebut. Sayyidina Umar kata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un ala rimal hasir. Aku masuk ke tempat Rasulullah pada satu hari. Maka tiba-tiba aku dapati Rasulullah ni dia sedang berbaring di atas tikar daripada apa benda ni? Kulit batang kurma. Mana tikar yang keras lah. Yang laita bainahu wa bainahu firash. Antara tikar dengan belakang Nabi ni tidak ada tilam. Tak ada lembek. Tikar terus ke belakang Nabi. Qad astar ar-rimal bi jambihi. Aku lihat Nabi bangun dan berbedang-bedang lekat bekas di belakang Nabi kerana do'ehnya tikar Nabi. Allah, kita bayang kita. Nabi bangun gitu habis pedang di belakang ni. Rasulullah, nampak khatamul anbiya wal mursalin. Kita seming, molek-molek dah seming. Katok acur. Nampak? Masuk pasang tak. Ada kapek pula rumah. Rumah, apa benda dinding molek pecah. Pasal dinding tak ada bunga. Bunga pula. Siling bunga. Dulu siling biasa pecah siling. Bunga habis berpuluh-puluh ribu. Kabinet dapur 15,000. Jambang hanya 8,000. Jambang apa 8,000? Faham tak? Bukan nak pergi buah mutiara, nak pergi berok busukong. 8,000. Nampak? Banggang. Patut ya masjid surah. Biar orang besar surah. Buat jambang biasa dah lah. Nak? Ni sekali akad belakang pedang habis ni. Kita bayang kita. Katil saja 900. Lembek dah masuk. Lembek sedekat 2 lapis. Double spring. Lembek saja tak boleh tidur. Kena ada Allah pula. Allah tu tak lihat barang-barang. Kena hak lawak punya. Bunga kena dengan warna katil. Sarung batas beradang ni dengan ada ropong, dengan ada render apa semua. Tu yang payah bangun subuh. Allah Rabbi, kerana terlampau mewah. Terlampau mewah jadi lupa kepada kesusahan Rasulullah. Jadi lebih doa lalu. Bukan suruh bakar, tidak. Lain kali tak tahu ni tu lah. Memada dengan biasa je lah. Bukan marah lembek. Lepas berdoa lalu. Lepas habis 3-4 ribu nak buat tak belakang. Habis 5-6 ribu. Pasal aku ada warna aku itih aku. Dia tak jawab. Warna aku itih aku. Warna aku. Lapuk setia tak daya tahu. Warna aku. Mu apa kerah mu balik sini masuk dalam kubur. Kawan kapung usung. Dah tahu dah orang sudah. Orang sudah. Saya makan banyak berat nanang. Macam ke gorilla tubuh. Nampak? Mampu kerah kita rohok sampai se'eh siku. Dah lah tak sobar tubuh kain plekat je. Faham? Kalau selik 20 riyal dia tahan. 10 siku. Kain plekat je. Cak orang 2 pula 8 riyal. Tepi dah daik gigi. Daik gigi mampu pula 2 riyal. Allahu Rabbi. Bekas di belakang Nabi. Kita ambil pengajaran lah. Kita ni lebih pada mewah dah lah. Lebih daripada mewah dah. Lepas tu duk mengadu susah lagi. Duk rasa kesusah lagi. Tidur ada lembek, ada cadar, ada apa. Nabi laisa bainahu wa bainahu firash. Kata Sayyidina Umar. Antara belakang Nabi dengan kulit. Tikar kulit kurma, batang kurma ni. Tidak ada lembek. Kita limut tentu tak tidur lah. Kalau lembek tentu. Lembek tentu komangnya, komang sepanan. Kita kelas punya lah. Gaji aku berapa? 2,500. Hilang 8 inci. Dalam ada spring. Dalam tu ada spring. Hebat kita. Nampak? Tajuk 18 tahun dah bangun kali. Tajuk. Nampak? Padang dengan lembek. Orang tiap-tiap malam bangun tajuk. Kita 18 tahun bangun kali. Nampak? Tu pun terpaksa. Pupuk semangat. Yang ketiga, Nabi kata at-takasur. At-takasur, berlomba-lomba berbanyak-banyak, badi banyak. Badi banyak harta. Banyak harta lah. Kalau badi banyak pahala, tak apa, dah pergi lah.
Badi banyak baca Quran. Ada tak apa. Mu baca 10 juzuk, aku baca 8 juzuk, mu baca 9 juzuk. Itu lain. At-takasur maknanya memperbanyakkan harta. Badi banyak. Berbangga-bangga dengan banyak. Anakmu berapa orang ni nikah? Anak aku 4,000. Anak kita orang ni 9. 9,000. Muka macam beruk 9,000. Faham? Nasi, nanak nasi lembek. Goreng ikan, kulit ikan kat di kuali 9,000 belanja. Faham? Lepas nanak dah pandai, goreng dah pandai 9 rial. Faham? Mengaji Quran macam gasil kat tulang. Goigi Magdu. Faham? 8,000. Patutnya 8,000 ni hafal Quran, hafizah. Mana siapa hal 10,000? Butang baris dah apa? Nak 6,000. Petis celing penuh keting 6,000. Tak berat belandang. Dia tu apa mahal wajib. Ikut kakak dia Nabah Siti. Tubik Nabah Siti. Kepala kotak pun Nabah Siti. Petis celing penuh kaki sekarang 9,000. Faham? Allahu Rabbi. Berat belandang. Dah Allahu Rabbi. Siti Nahalizah dia tahan kira. Nampak? Jeng dia cedung je. Tubik dan nerung. Faham? 8,000. Kuku hitam letung 8,000. Nampak? Dia ni hebat ni. Main naik harga belaka. Hebat dia. Anak dara dia. Anak dara dia tu. Pak akhir sekali dia. Busuk. 8,000. Dia ni ada seorang ni 10,000. Nampak? Biar dia menang sekali dalam keluarga dia. Mahal sekali anak. Nampak? Jadi macam harga motosikal dah pula. Tak? Dah lelaki bagi masuk, tengok dengar 87. Tak ada ya. Baik aku beli RZ 6,000. RZ boleh gohik semua. Ni kakak tak boleh gohik. Padang muka. Dah 35 anak. 35 cari roti askrim si duk tambah lalang. Faham? Apa nak masuk je dah. Hak rikong. Tak laku dah. Allahu Rabbi. Jadi king letak harga pun nak berbangga-bangga juga dengan harga mas kawin, harga ria belanja tu semua. Nak? Akhir-akhir dah dia nak belawang dah. Inilah dia potong. Adik kita baru ni 10 berapa ribu, kita buat 12 pula. 12,000 pula. Dah dia. Adik dia potong lah 10,000 anak dia. Kita buat 12 pula. Bini dia kata mana kita ada anak lagi dah. Dah yang nikah abang kali 2 ni pula. Baru dia gocong balik. Berebut. Tambah berhenti dengan mati. Alhaakumut takasur kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak-banyakkan akan harta, berlomba-lomba banyak harta. Nampak manusia ni. Hatta zurtumul maqabir. Sampailah masuk dalam kubur baru dak berlomba harta. Abi kata perlombaan. Masuk dalam kubur senyap sini. Tinggal hak hidup apa pula? Tinggal hak pokok hidup pula. Mu bahan 2-3 aku, satu pelapang, satu benang, satu pepak, satu berdua. Tinggal hak hidup pula berlomba. Jadi maknanya kita manusia ni berlomba-lomba memperbanyakkan harta benda. Dak sedar ke diri. Siapa ke lubang kubur barulah berhenti berlomba. Barulah tak boleh. Mana-mana duk main berlomba tu lah. Orang yang Tuhan hijabkan hatinya, maka dia nampak kemewahan. Banyak itulah yang terbaik. Nak banyak. Daripada 1,005 molek 2,000. Daripada 2,000 molek 3,000. Daripada 3,000 molek 8,000. Baru sedap. Baru aku dak cara orang. Baru kemas aku. Bila 8 molek 10 aku dah. Tuhan kata dah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam lubang kubur. Barulah tak mau berhenti. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Asy-syaikhu syabun fi hubbi talabid dunya." Orang tua itu tua segala-galanya. Tangan tua, telinga tua, mata tua, lidah tua, mulut tua, perut tua, kaki tua. Melainkan yang dak tuanya hati duk nak kepada dunia. Nafsu dak tua. Kalau bak dunia dia tak dak tua. Wa in tafat tarkuatahu min kibar. Sekalipun telah berlipat 2 tulang dadanya kerana terlampau tua. Maknanya Nabi kata manusia orang tua memang tua dah, dia darah dah. Tapi kalau bak cari dunia, dia tidak ada tua. Dia muda semua.
Sekalipun cokeh tubik dah tulang dada ni, tua dah lah. Nak bukan warga mah dah, warga cuaca tu. Nak lagi bak harta nak. Kata marilah ngaji ni, betul petihah ni. Hamba dah dia dah, hamba dah puasa dah 50 hamba, 50 Nah, 60 dah hamba, gila pulang orang muda-muda pula. Kalau bak betul petihah. Kalau bak cari harta, ambil kita seorang berorang ambil hamba seorang. Kalau bak nak harta, siapa kemampu cari. Tak ada pulang ke orang muda. Jawab lagi tu kalau bak harta. Hamba harta, pulang orang muda-muda tak. Nak acek. Dalam orang sibuk duk baca Yasin ke dia. Dia tanya, dah umur sewa ambil dah. Pipi umur sewa. Orang nak bagi baca Yasin ke mung, nak suruh bahan tanah terah. Mungkin tanya Yasin orang umur sewa. Ni tengok. Siapa ke nak mampu tu dia ingat lagi. Minta jauh lah dari. Kerana apa? Kerana latihan daripada muda kita. Kita latih daripada muda, harta tu penting. Siapa tu? Kita tengok tok nenek kita, orang tua-tua yang masih mudanya dia tak bercara sangat benda lagu tu. Baik, mulutnya dah bersimbang. Tengok masa tua, senyap. Tengok bari beledek, bari caruk, bari apa. Tengok masa tua, masa nak mati. Tak, serba tak kena. Popang. Nak boleh ke mati roh. Latihan daripada muda. Lepas tu kita stop hati kita daripada duk berambak sangat dunia ni. Dunia ni tak ada orang tambut. No, tapi jangan kejar. Ambil dengan berjalan pelan-pelan. Kejar lengah. Jalan pun boleh duduk dunia. Berlari pun boleh. Tapi orang berlari, kena molek cepat ratu, sengguk hidung, ropong muka-muka. Kalau rebah sakit. Boleh lah ke? Dunia ni kita lari cari kita. Kalau kata kita kejar ni, kita lari pun dia cari kat kita. Sebab kita duduk dalam dunia. Dia tak boleh lari daripada dunia. Kita duduk dalam dunia, tak boleh banyak sikit. Dia mesti boleh. Dan bila mesti boleh, kita akan bimbang. Dan kerana tinggal dia, bukan tinggal tak ambil terus. Ambillah macam biasa. Sekodok-kodok satu. Kena fikir orang lain. Ni nak kita belaka. Aku boleh projek hak 800,000 ni aku tak buah. Aku nak relax di Mekah pun semua. Berak boleh. Boleh tak kita kan Mekah. Boleh hak sendiri dah. Aku setuju dah 1.8 juta. Dia main gitu. Dah kelas kerja jadi ikan kering. Ada apa? Mana mamak aman apa? 3 malam orang kata. Balik awal. 3 malam. Dah kereta giling, kocok semi, nak tinggal siapa? Nampak? Apa tak buat je tak kubur. Duk sibuk buat projek, siapa tak dalam disturan. Nak, kubur kereta giling tak kubur. Allahu Rabbi. Yang keempat, at-tanajus, saling menipu kerana dunia. Saling menipu kerana dunia. Nak ke dunia tipu orang, tipu rakyat macam-macam. Ni orang sibuk AP. AP ni cukai import kereta lah. Kereta tu kalau harga 10,000 kita dapat harga tempat kita, dia tetapkan harga, lepas cukai jadi 50,000. 40,000 tu dia bagi buat dia, dia panggil AP. Faham? Nampak? Satu AP. 600 juta AP ni 4 orang yang boleh. Dia bagi anak beranak dia. 600 juta duit 4 orang. 600 juta ni kita tukang bayar bulan-bulanan finance. Kereta import. Padahal kereta murah. Kerana nak untung lagi, dia naik sampai berpuluh-puluh peratus. Nampak? Sampai 200%, 300%. Untung atas darat ni. 600 juta kira dah. 4 orang bagi. Nampak? Kita duit berapa? 60 riyal. 60 riyal cukup langat kita. Orang kata jangan pergi masjid, dia tak bau 60 riyal. Tak pergi lah kita. Nampak? Boleh 60 riyal. Dia bang 600 juta 4 orang bagi. Tak cukup. Nak pergi mana? 600 juta. Duit hasil lelek orang pula. Macam mana dalam kumpul kaki bila-bila dia jawab tak tahu. Dengan jalan tipu helah lagu tu kita tak sejauh. Tak. Dan sekarang pun tahu dah tipu, tak ada apa-apa kau. Tak ada apa tindakan apa kau. Kita tetap macam dulu lah. 120,000 orang pelajar Melayu yang layak ke universiti tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak ada itu. 120,000 orang. Nampak? 600 juta ni boleh beri 60,000 orang boleh tanggung belajar di universiti. Selama 5 tahun makan minum dengan belajar apa semua. Dia bagi 4 orang. Dia kata, nampak? Menipu atas darat kering. Beratus-ratus juta seorang. Rumah bapak-bapak banglo. Ada yang rumah sampai 15 buah menteri. Ada rumah yang 19 buah. Ada nama lain tak mau. Inilah
Lagi manusia ini tak sedar, mereka ini dipimpin oleh orang-orang penipu, orang yang menzalimi, maka selama itulah. Nampak? Tapi jahatnya pemimpin ni kerana jahatnya rakyat. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah, jahatnya pemimpin-pemimpin yang Tuhan lantik menguasai umat Islam kerana jahat rakyat itu sendiri. Rakyat itu jahat, maka Tuhan tukar naik pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat padang muka dengan rakyat. Kita tak sedar ni silap kita. Yang kelima, Nabi kata at-tabarud, saling berdeki. Mu kata mu ambil banyak, aku kata hei aku ambil banyak pada muka dia tak suat khabar. Mu kata hei mu bahan banyak, hei anak beranak mu bahan banyak, berdeki. Kita betul memang deki. Tak ada kita nak deki kau orang, sakit hati tunggu aku ke mamak kau. Nampak? Sampai 3 juzuk baca Quran, aku nak baca 4 juzuk boleh tangkir ke deki gitu. Ni dah tengok orang sebelah rumah balik kisjuk baru, sudah kerja celaka, berhabis mana pula. Nabi kata sifat dengki ni, hasad korang ni dimakan amalan pahala kita sebanyak mana yang ada. Seperti api, dia boleh makan kayu api yang kering. Allah, kayu api lawan api. Kayu kering beri sekapar tak apa, nampak nyala semua. Maka sifat dengki dia api, maka dia boleh makan amalan kita. Sebanyak-banyak ada amalan akan hancur lebur, akan punah ranau. Rasul kata amalan kita sikit. Amalan kita macam bapak wali pun, kalau ada sifat hasad dengki, rosak binasa, hancur lebur habis. Nampak? Kerana apa? Nabi kata yang kelima dan keenam, at-tabarud, saling dengki, saling marah, saling benci, at-tahasud, saling berhasad, saling dengki, saling tak suka. Dengki yang dicela jarak, hasad yang dicela jarak ini ialah kita nak supaya hilang nikmat daripada orang tu. Bukan kerana Allah, kerana dunia. Kalau kerana Allah tak apa. Kita nak supaya kedai dia tak laku kerana dia buat maksiat sangat dengan sebab laku. Tak apa lagu tu. Kerana Allah. Tidak kerana nafsu tak boleh deki. Kalau orang yang kita deki tu nampak sakit, kita nak biar tak baik, berobat. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau dia tu kuat sangat berjudi, nampak? Kita kata biar tak baik, judi pula. Tak apa lagu tu. Nampak? Ini dibolehkan. Deki lagu tu tak apa. Kerana Allah. Sebab kerana Allah ni bunuh orang pun boleh. Faham? Perang Badar tu bunuh orang. Ke main pedang plastik perang Badar. Ke panah plastik. Perang pedang betul lah tu. Tikang betul kan? Kerana apa? Kerana perintah Allah. Perintah Allah bunuh orang lah apa. Tapi kalau kerana kita ni, kerana nafsu saja, tak tegur siapa tak boleh dah. Kalau kata bunuh orang, tak tegur siapa tu tidak boleh dah. Dia kata keterangan penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Banyak adalah kiri kanan depan belakang kita, kena molek kita sendiri kena penyakit ni. Di sana sini kita lihat penyakit ini merebak dan menjala dalam masyarakat dengan ganas ni. Penyakit ni cukup menular habis. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam. Ekonomi canggih-canggih belaka dah, komputer, internet belaka dah, tapi rohani nampak penuh dengan virus. Tak boleh nak format payah. Mereka kena buang, ambil masuk apa benda ni, motherboard baru, hard disk baru pula. Padahal virus terlampau banyak. Dan meruncing, maknanya dalam kecemasan lah kita. Tapi kita tak nampak. Nampak? Sebab kita tak nampak penyakit. Berebut harta, berebut kaya, berebut pakat, kita tak nampak sebagai penyakit. Tak ada apa, jahat malik. Sebenarnya satu penyakit yang meruncing. Rohani, sebab kita tengok dengan mata kita. Ulama-ulama, rasul-rasul, dia tengok dengan mikroskop. Dia nampak penyakit macam doktor. Dia kata kumar dah dalam paru-paru Pak Cik. Pak Cik kata tak ada mana? Tengok data mana doktor tengok kok mana? Kok mikroskop. Nampak? Seperong. Gitu ulama-ulama. Dia kata kita ini duduk dalam keadaan meruncing dah. Penyakit berat dah kita. Kita kata tak ada benda. Pasal kita tengok dengan mata kita. Tak tengok dengan ilmu, dengan mata hati. Itulah mereka yang terpaksa. Dia kata dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Kerana itulah orang yang sampai berebut pagi, petang, siang, malam, duk cari-cari benda tu. Dia telefon mana-mana pun cakap harta, pagi petang harta. Kedai kopi harta ni, projek ni, projek kedai kopi, projek murah-murah, 5 riyal, 6 riyal.
Nampak? Projek hak atas hotel besar-besar, projek 6 juta, 8 juta. Projek lah tu. Hak belanggar tengah jalan, hak ni nak pergi ke Mamang, hak ni nak pergi Kota Baru, bahang di Kebun Jambor. Nampak? Nak berebut hotel kat tu. Temu tengah jalan, bahang tanah. Dalam hati, nak harta. Nampak? Nak harta. Balik kira harta. Pagi-pagi berapa pula aku hari ni? Allah hujan pula. Dah habis hari ni kalau dia boleh sekong 80 riyal. Ada main bilang itu. Waktu aku 80, aku 8 juta, aku 8 juta. Berebut tu. Maka bila hawa nafsu diperturutkan tuntutnya, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu Allah. Bila nafsu ni tidak puas, tidak kenyang, kita akan berbuat berbagai-bagai cara, tidak peduli halal haram. Tolak tepi lah fiqh, syariat, hukum hakam, buat tepi dulu. Nampak? Hidup hanya sekali. Bukan aku seorang, orang faham belaka. Nampak? Nafsu kata mu pergi Mekah bila-bila, mu taubat lah. Mu faham dulu. Nampak? Mu muda lagi, baru 30, umur 80 lagi mu pergi Mekah. Ya sungguh 80 pergi Mekah. 60 bahan tak nak. Tak dan di Mekah. Tak? Habis cerita pandai syaitan anda. Dia tu guru malaikat 80,000 tahun. Nafsu lagi hebat. Tak? Syaitan kita kata a'udzubillah, semua lari. Nafsu kan lari, diri kita dah. Hidup dalam kita dah. Nak nyik, nak jadi lepeng tu payah. Maka dia kata di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasad menghasad dan sebagainya. Itu ya ada. Bagi nak banyak tak kira. Kalau kata tak ada kena-mengena adik-beradik, tak tegur siapa. Nampak? Mak dara dengan anak dara. Pak dara dengan anak dara. Sepupu sepepeh. Balah bak kata. Orang ni kata doktor, ni kata doktor, ni kata tanah pok dia, orang ni kata pok bayar dok, orang ni kata pok nak bayar lagi, ni kata bayar separuh. Dia kata, dalam waktu bik golok, orang ni waktu bik habis, putus kepala dua-dua. Molek-molek ada. Baru panggil kepala mayat. Marilah kita merenung maksud hadis dan marilah kita bermuhasabah, menghitung diri kita ni, adakah kita termasuk dalam orang yang telah terkena jangkitan penyakit. Kalau kita kena penyakit ni, kita berobat dah. Kalau kita tak berobat, sudah daripada 6 penyakit ni, kita kena berobat juga. Tapi di hospital yang ketua, hospitalnya bernama Malaikat Zabaniyah nak buat kita. Malaikat Zabaniyah ni dia ada satu hospital. Hospital untuk berobat orang. Di neraka tu hospital lah. Nak berobat orang beriman yang bawa dosa, maka dia kena masuk hospital di neraka. Di sana macam-macam jenis perubatan dia. Ada jenis tuang air mendidih, ada jenis rebuh dalam timuh mendidih, ada jenis rebuh dalam tongsi, bakar api ke bawah, api ke atas, kerana nak beri tangga dosa orang beriman supaya layak masuk ke dalam syurga. Syurga tak terima orang yang ada dosa dia kotor, kena berobat dinu. Kita nak berobat sini ke nak berobat dinu? Berobat sini lah, mudah je. At-taibu aniz zambi kamal la zambalah. Orang yang taubat sungguh-sungguh daripada dosa macam tak ada dosa. Kemudian al-hasanat yudhibun sayiat, yudhibna sayiat. Perbuatan innal hasanat yudhibna sayiat, kata Allah. Sesungguhnya kerja-kerja kebajikan, kita teruskan kerja-kerja kebajikan, tambah amalan-amalan kebajikan, akan menghilangkan kesalahan kita di masa-masa yang telah lalu. Wallahu a'lam. Soalan, bolehkah terangkan mengenai perbezaan pendapat antara mazhab? Bolehkah kita mengikut semua mazhab? Iaitu bila suatu perkara yang dilarang dalam mazhab Syafi'i, kita bertaklid dalam mazhab lain untuk menghalalkannya. Contoh aurat lelaki, makan katok dan sebagainya. Adakah tupai halal dimakan kerana ramai yang berpendapat ia halal dan ramai pula yang memakannya mengikut mazhab Syafi'i? Kapungnya paka. Dia kata masalah perbezaan pendapat antara mazhab, bukan nak terang perbezaan. Sebab apa perbezaan? Panjang cerita lah, 2 hari 2 malam. Tapi dia kata masalah nak ikut semua mazhab, boleh ke tak? Boleh lah, tak ada masalah. Syarat mazhab tu mazhab yang sahih, jangan mazhab yang karuk. Mazhab Astora Jabat dah ikut tu. Mazhab Islam Hadari dah boleh balik awal kita. Boleh joget, boleh apa. Biarlah mazhab-mazhab yang sahih, mazhab daripada ulama-ulama. Mazhab ni lebih kurang ada 18. Lebih kurang lah. Dalam sejarah lebih kurang. Tengok ulama dia bilang 18. Yang ada sekarang 4 lah. Kerana 4 ni yang ditadwin, yang beredar kitab-kitabnya, yang ada mufti dan qadinya silih berganti.
Jadi baiklah kita balik pada mazhab 4 yang ada sekarang, maka boleh kita nak ikut 4 ni dengan syarat kita tahu. Kita tahulah. Dia kata dia ni, kata benda ni boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Hanafi kata boleh. Mana dalil dia? Kita tahu. Dalil dia ayat ini, hadis ini. Dalam keadaan itu, maka kita boleh mengikut bermacam-macam mazhab. Di dalam kehidupan kita, dalam sehari, bukan hari ini mazhab Maliki, esok mazhab Syafi'i, tak. Dalam sehari itu boleh. Tetapi jangan lagi campur dalam satu ibadah. Kerana jumhur ulama kata kalau buat dalam satu ibadah, maka ditolak. Tak jadi lagu tu. Dalam satu ibadah saja. Dalam semayang, kita ambil mana paling ringan. Dalam bab niat, kita ambil mazhab Maliki, niat sebelum takbir. Lepas tu dalam bab Fatihah, ambil Hanafi, tak payah baca Fatihah. Tidak jadi ya. Nampak? Tidak jadilah. Kita nak semayang Zuhur, okey, aku nak semayang ikut mazhab Maliki, tak ada. Lagi aku nak semayang asar pula, aku nak ikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Syarat kita tahu dalam mazhab Maliki, ini nasnya, ini dalil, ini cara dia istidlal, ini cara dia taklid hadis, ini cara dia nak tarjih sesuatu masalah, tak ada masalah. Asal kita boleh, takut tak boleh tu. Nampak? Mazhab Syafi'i pun letang bukang. Mazhab Syafi'i pun letang bukang. Baik. Kemudian yang tak boleh lagi, kita ikut semua mazhab 4 ni atas dasar nak ambil hak mudah saja. Hak ni jumhur ulama kata haram. Haram. Kalau kitab baru Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam usul fiqh Islami. Usul fiqh Islami. Dia kata haram kita ikut tatabbu' bil rukhas. Mana nak ikut semata-mata nak ambil ringan sahaja. Nampak? Ini haram. Kerana ini dikira mempermain-mainkan, bermudah-mudah dengan agama. Nak ambil hak mudah saja. Ini haram. Tidak dibenarkan. Hak ni, hak mana mudah ambil hak ni. Hak ni mana mudah ambil hak ni. Ini memang jelas diharamkan. Tak boleh lagu tu. Baik. Misalnya ni dia kata seperti mana? Seperti makan katok. Seperti aurat yang dia kata. Dalam aurat, aurat kita antara pusat dan lutut. Mazhab lain kata paha baru aurat. Lutut dah aurat lagi. Pangkal ujung dekat dengan lutut dah lagi. Siapa dekat dengan paha. Ada yang mazhab kata kemaluan baru aurat. Tapi jangan kita terpedaya. Dia kata kemaluan aurat, bukan paha dak wajib tutup. Wajib tutup kerana fitnah tu. Bukan dak wajib tutup. Nampak? Kemudian masalah katok dia contohnya. Kita nak makan katok. Ikut mazhab Maliki. Satu pendapat dalam mazhab Maliki kata katok ni tidak haram. Tidak kata makanlah katok, makanlah katok. Dia kata tidak haram kerana tidak ada nas yang mengatakan haram makan. Jumhur ulama jawab, nampak? Memang tidak ada nas secara sharih mengatakan larang makan. Tetapi dalam hadis Abu Daud, dalam hadis Nasa'i, seorang tabib cerita depan Nabi tentang makan katok. Katok ni nak buat ubat, nak sembelih buat ubat, maka melarang Rasulullah SAW daripada bunuh katok. Nabi tak kata haram makan, haram bunuh. Jadi kalau kita nak makan, kita nak beramal dengan hadis, tak boleh makan. Kalau kita nak beramal dengan kata boleh makan, kita kena tinggal hadis. Tapi hadis tak larang bunuh. Tak larang makan, hadis larang bunuh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', nampak? An-nahyu an qatlihi dalilun ala tahrimihi. Larang daripada bunuh adalah dalil bagi haram makan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak makan, mesti kita kena bunuh dulu. Nampak? Melainkan kita makan, katak tu kita biar hidup dalam perut, esok biar tubik mula. Tak apa lah. Maka tak ada masuk larangan hadis. Tak bunuh. Itu masalah, kita kena faham hadis dulu. Baru kita nak boleh taklid, katak boleh makan dalam satu kaul dalam mazhab Maliki. Kalau kita nak tengok dulu hadis Nabi larang, kita nak pakai ranggut kita selalu takkan boleh. Itu berjaga-jaga. Jadi, kalau kita pandai dan kita tahu hadis kita yang kita nak ikut ini adalah hadis yang sah, kita nak tinggal mazhab ni hadis yang tidak sah, tak apa. Jangan kita daripada mazhab yang sah hadis, tapi kita nak pergi pendapat yang pada mazhab itu dia menggunakan hadis yang tidak sah. Itu tak boleh. Jadi kita mesti boleh taklid hanya pada yang dalil-dalil yang sahih saja, yang sah hadis saja. Sama ada hadis itu hasan, sama ada hadis itu sahih, tak apa. Jangan kita daripada kadang-kadang dalam khilaf mazhab ada satu mazhab yang dia hadisnya itu adalah dhaif. Nampak? Maka hadis yang lain, 3 mazhab lagi adalah sahih. Dalam perkara itu tak boleh kita nak ditaklid, nak tinggal kita sahih tak boleh. Biar sahih kepada sahih lah. Itu masalah istidlal atau tempat berpegang dalil daripada tiap-tiap kaum yang menjadi khilaf. Nampak? Kemudian adakah tupai halal? Tupai ni ada dalam mazhab Syafi'i, 2 mazhab ada. Dalam mazhab Syafi'i itu jadi ada 2 pendapat.
ada mengatakan halal, ada mengatakan tidak halal. Jadi dua-dua ni betul belaka. Kerana tidak ada nas sebut di dalam hadis secara sarih sebut nama tupai ni, maka tupai ni tak boleh makan. Tak ada sebut. Nampak? Tak ada sebut. Setengah kitab macam kitab, ada kitab macam ada kitab Fatwa Fatani, Syekh Ahmad Fatani ada menyebut tupai ni ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Dalam kitab Ibn Hajar ada menyebut tupai boleh makan. Nampak? Macam masalah ketam nipah. Ibn Hajar kata boleh makan, Syekh Ahmad Fatani kata tak boleh makan. Boleh pula. Rupa-rupanya ketam nipah hak Syekh Ibn Hajar sebut tengok tu, dia main bila air, lepas tu masuk dalam air semula. Naik dia masuk dalam mula. Patut dia kata boleh makan. Oh, Syekh Ahmad Fatani fatwa tak boleh makan pula. Oh, hak ketam nipah di Fatani tu macam kat kita, patah pokoknya khabar. Faham? Baru dua alam sungguh waktu. Lepas tu berbeza-beza tu kita kena pandang. Sebab apa? Dia kata berlawan tak berlawan tak? Atas keadaan binatang itu sendiri. Maka tupai tidak ada nas yang sarih daripada hadis, lapar hadis yang mengatakan haram. Cuma elak masing-masing kata. Elak dengan ada gigi taring. Ada gigi taring. Ada gigi taring. Tapi ulama yang daripada ulama mazhab Syafi'i, ulama pada tarik urusan mengatakan gigi taring ni, hak kata Nabi kata haram ni, gigi taring hak makan binatang. Ni dia hak makan buah je. Nampak? Hak makan buah. Dia tak makan binatang. Macam kucing lain. Walaupun dia makan nasi, kalau mitah cik-cik bahan juga. Nampak? Tupai ni elok makannya. Maka sampai sekarang lah ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada sebut kata boleh makan, ada kata tak boleh makan, ada kata terperinci. Kalau hak merah tupai, hak ekor panjang tu boleh makan, hak botok ekor kembang tak boleh makan. Walhasilnya pulang pada selera masing-masing. Tapi kalau kata memang ada nas, Nabi kata Fanahal Rasulullah sallam an qatlihi. Sahabat Abdul Rahman kata melarang oleh Nabi sallam daripada membunuhnya. Maka bila larang bunuh, maksudnya maka dilarang makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.